Hai awak, Assalamualaikum. Okey, banyak ke beli barang sebelah-sebelah gitu. Saya pun dah sampai hari ni. Yang saya order masa 11. Hari ni 12 Hari ni 12. Hari ni 14. Okey, 14 dah sampai. Alhamdulillah dah selamat sampai ke rumah. Jom kita tengok apa yang saya beli untuk 11. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kotak dia besar ni. So, kita tengok free gift dia dulu. Okey, boleh? Kita tengok free gift dia dulu. Terus, dapat bag. Nice, bag dia besar. Kita buka. Aduh, susah nak video. Bulus ramai. Inilah beg dia. Okey. Boleh dah letak. Dan kita tengok saya dapat free pen. Dia ada bagi pen dalam ni. Dapat free buds. Ya betul. Dengan harga dalam murah 11. Dapat lagi earbud free bud 6 Huawei. Gila. Tambah lagi earbud. Dan yang paling penting ini dia. Huawei, nampak? Huawei MediaPad Pro. Saya beli yang 13.2 inci. Agak besar sikit lah. Yang saya punya iPad Pro tu, saya punya tu 11 inci je. Jadi yang tu pengguna juga. Saya nak cuba yang Android pula lah kan. Lama tak pakai Android. Saya beli tab Android daripada Huawei. Jom kita buka sekejap Dia punya kotak very eksklusif betul. Sekejap ya. Sekejap saya buka sikit kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah MediaPad-nya. Besar berdabak. 13.2 inci. Tapi kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak ni sekejap ya. Ada microfiber polishing cloth. Kita nak cuci dia punya ni lah. Snap fossil. Sekejap ya.
Oh, balik. Ada kabel charger Type C. Laju dia punya ni 100 watt kepala charger dia. So dapat just lebih laju lagi lah kan, 100 watt. Ikut lah. Apa lagi ada ni? Okey, dan next apa yang ada dalam kotak, kita dapat dia punya keypad. Oh, tak payah nak beli apa keypad ni. Dia nak buka ni baru-baru ni kan. Kita Allah. Dia punya keypad dapat free percuma. Tak payah nak beli-beli dah. Dapat dia punya penutup lah. Tak payah nak beli, senang kan? Yang free tadi ni dia dapat pen dengan free card. Saya tak sangka lah yang ni dapat, saya ingatkan dapat yang basic-basic dia kan. Mungkin untuk promosi 11-11 lah. Ini sebenarnya saya beli untuk memudahkan kerja saya sebenarnya. Sebab untuk tengok lirik lagu lebih besar kan. Untuk ini senang lah untuk tu. Banyak lagi kerja-kerja lain yang saya buat yang sebenarnya boleh gunakan iPad saya, tapi saja nak tambah koreksi. Okey, nanti lepas ni untuk next video saya akan tunjuk pula dia punya isi-isi dalam MediaPad tu lah kan. Dia punya apa ni nak buka macam mana. Okeylah, bye. Thank you.